Assalamualaikum tuan-tuan. Saya peliklah kes jatuh hukum bosku baru-baru ni ya. Kenapa tau? Sampai pukul 9 malam Magistrate tak balik ke? Selalunya Magistrate pukul 4.30 dah habis dah, postpone balik. Tapi kali ni ya, sanggup ambil overtime demi nak jatuh hukum pada bosku. Saya pun tak faham kenapa kan. Jadi bila saya tengok balik kan, yang pertama ya, kes cita addendum selama ni rakyat memperjuangkan cita addendum ni, akhirnya selama ni katakan disorok dan sebagainya. Akhirnya mahkamah minta cari bukti benda ni benar ke tak benar. Tuanku pun dah nyatakan benda ni benar. Akhirnya mereka takut bosku ni dibebaskan, babitkan pula yang mana tak ada kaitan pun kerana tak ada campur tangan dengan majlis pengampunan. Jadi bila keadaan macam tu berlaku, rakyat mesti nak tuntut lagi kan, sebab benda ni bukti dah ada dah. Mahkamah pun dah minta, dah bersetuju dah benda ni boleh diteruskan. Akhirnya Magistrate yang terbaru ni sanggup ambil overtime sampai pukul 9 malam nak jatuhkan hukuman terbaru pada bosku, supaya bila ada penambahan hukuman terbaru, cita addendum tu boleh burn. Tapi rakyat tahu sebenarnya kan, bila benda ni berlaku begitu, nampak sangatlah bosku tu telah difitnah. Jadi kami minta lah betul-betul kan, pihak-pihak yang bertanggungjawab, jangan buat macam ni. Naya bosku, jolo mana kan, sehingga kan bosku seorang-seorang saja dituduh, yang mana memberi rasuahnya tak ada. Sedangkan kita tahu ini semua satu perkenaan. InsyaAllah bosku akan bebaskan dengan takdir Allah. Assalamualaikum.